Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunga kembang dalam helaian bagai intan kelopak permata telah lama dalam impian mempelai bertandang di depan mata. Hadirin majlis mengumumkan ketibaan Raja Sehari. Dipersilakan Fauzin dan Fazliza. Aku untuk bisa menjadi yang engkau cinta, agar ku bisa memiliki rasa yang luar biasa untukku dan Hadirin sekalian, terimalah pengantin kita pada hari ini, Fauzin dan Fazliza. Tepukan. Ku harap engkau mengerti akan semua yang ku pinta, karena kau cahaya hidupku. Hadirin, dialunkan selawat taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa azim wa anim wa tafadal wa barik bijalaika wa kamalika ala zain ibadika wa ashrafi ubadika Azadil Arabi wal Ijab wa imami taibatan wal haram wa man ma'ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahil ajma'in. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Pengantin dipersilakan duduk. Minta daun diberi daun, dalam daun ada bidara. Minta pantun diberi pantun, dalam pantun ada bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam kalimah cinta. Hadirin, kata Mevlana, seorang ulama yang terkenal semasa zaman Turki Utsmaniyah suatu ketika dahulu. Katanya, dalam hidup yang sesingkat tarikan nafas ini, jangan tanam apa-apa kecuali cinta. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan keagungan kasih-Nya dapat kita berkumpul di dewan yang serba indah ini untuk meraihkan majlis persandingan di antara pasangan dua hati menjadi satu, dua hati sehidup dan semati di antara pasangan Fauzin dan Fazliza. Yang Mulia Raja Musa Raja Muhammad dan Yang Berusaha Puan Rahaini Suhid merupakan ayah dan bonda kepada pengantin perempuan. Yang Berusaha Encik Kamarul Arifin dan Yang Berusaha Puan Khadijah merupakan ibu dan bapa saudara kepada pengantin lelaki. Majlis melangkapkan ucapan setinggi peragaan atas kehadiran terutamanya kepada yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin dan juga terutamanya kepada ahli keluarga
saudara mara dan para tetamu yang kami sanjungi ke majlis yang istimewa ini. Redup laman kerana pohon merendang hujung desa, pada Allah kita bermohon limpah kurnia sepanjang masa. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mendatangkan, mengaminkan bacaan doa dan kita mulakan dengan ulmu kitab Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna as'aluka bi anna asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-hadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zajalal wal Ikram, yang Maha Pecinta, yang Maha Pemurah dan yang Maha Mulia. Berkatilah akad nikah dan perkahwinan di antara kedua mempelai ini, ya Allah, di antara Fauzin dan Fasliza. Jadikanlah jodoh mereka menghasilkan kebaikan, jalinkanlah kasih sayang dan kemesraan antara mereka. Kurniakanlah mereka keturunan yang soleh dan soleha. Lapangkanlah rezeki mereka, ya Allah. Peliharalah mereka daripada tipu daya makhluk-makhluk lain. Wahai Allah yang Maha Penyayang, di kalangan yang menyayangi. Ya Allah, damaikanlah hidup mereka dengan amalan yang baik, ya Allah. Jalinkanlah hati mereka dengan keimanan. Jalinkanlah akidah mereka dengan berpaksikan, berakhlakkan Muhammad dan berakidahkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jalinkanlah kemesraan antara dua pengantin ini, ya Allah. Seperti mana Engkau jalinkan antara air dan tanah, antara Adam dengan Hawa, antara Ibrahim dengan Hajar dan Sarah, antara Yusuf dengan Zulaika, antara Yusuf dengan Rahmah, antara Musa dengan Safurah, antara Sulaiman dengan Balqis, dan antara Nabi Muhammad SAW dengan isteri-isteri baginda yang suci. Semoga Allah meredai pengantin kita pada hari ini, Fauzin dan Fasliza, dengan rahmat-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih dalam kalangan yang Maha Mengasihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Katakanlah wahai Rasulullah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Ali Imran ayat 31. Doa restu dan curahan kasih serta ingatan melengkapkan hari bersejarah di antara pasangan mempelai Fauzin dan Fasliza. Hadirin sekalian, bintang-bintang menari di awan, seri kejora berganding puri, di majlis indah bersanding rupawan, elok rupa melimpah seri. Baiklah hadirin, hari ini kita teruskan lagi bibit-bibit indah upacara istimewa buat pasangan ini dengan sesi bersalaman restu dan diikuti sesi bergambar. Adat Melayu belarik sopan, senyum manis menghias bibir. Majlis bermakna kita teruskan salam restu mesra terukir. Untuk memulakan acara salam restu, majlis mempersilakan kedua ayah dan bonda pengantin perempuan yang mulia Raja Musa, Raja Muhammad dan Puan Rahaini Suhid. Dipersilakan. Mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu
aku bisa merasakan. Sesungguhnya saudara, kasihnya ibu merupakan simbol ke syurga, dan kasihnya itu merupakan simbol sebuah pengorbanan. Dikirim Tuhan untuk melengkapi. Tiada kasih yang suci melainkan kasih seorang ayah dan ibu. Sesungguhnya ayah dan ibu itu merupakan wali-wali Allah. Hasrat terindah untuk cintaku. Takkan Dan doa cemas dipimpin ku oleh kedua ayah dan bunda untuk kedua pengantin. karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu. Segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan. Rasulullah dikenal abadi sumber ilham rumah tangga, dan seterusnya dipersilakan kedua ayah dan bunda untuk bergambar. Aku tak bisa berjalan. Teruskan ke acara bergambar ya. Cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk cintaku. Takkan cemas ku Terima kasih majlis mengucapkan kepada kedua ayah dan bunda, Ayahda Raja Musa, Raja Muhammad dan bunda Puan Rohaini Suhaid. Dan terima kasih di atas pimpinan baca doa restu buat pengantin. Seterusnya hadirin, kita mempersilakan wakil daripada keluarga pengantin lelaki dijemput bapa dan ibu saudara kepada kedua pengantin ataupun lebih dikenali sebagai Pak Cik dan Mak Cik. Dipersilakan Yang Berusaha Encik Kamarul Arifin dan Puan Khadijah untuk bersalaman restu bersama dengan pengantin dan diikuti sesi bergambar. Dipersilakan. Dimulakan dengan makcik iaitu Puan Khadijah, ibu saudara kepada pengantin, dan persilakan pakcik Encik Kamarul Arifin. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, Sesungguhnya saudara, rasa hati ini Allah telah inginkan berikan kepada kita hablum minallah, hablum minannas. tenang mendengar suara indah Di mana hablum minannas, menyapa geloranya Allah hati mengatakan, ini. jagalah hubungan sesama manusia. Rasa ini tak Kerana tertahan. disitulah hubungan Allah di antara kita, Ini selalu hambanya. terimalah Dan sekarang doa restu yang dipimpin oleh pakcik kita Encik Kamarul Arifin buat kedua pengantin. tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti,
Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Pak Cik dan Mak Cik. Seterusnya diikuti sesi fotografi. Bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terima kasih diucapkan kepada Pak Cik dan Mak Cik di atas sesi bersalaman restu, sesi fotografi dan doa restu buat kedua pengantin. Baiklah hadirin, kalau Tuan tersadun duri, saya menghulur kapas di jari. Tuan umpama sinar mentari, curahkan cahaya, terangi hari. Majlis sekarang ini mempersilakan kedua pasangan pelai untuk bergerak ke meja santapan bagi acara seterusnya, acara makan beradab. Dipersilakan. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar, dibuai angan, dalam tidur dan hayalan, aku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus mencinta sedetik lebih. Sebab selamanya dikala penuh ketakutan dengan badai kehidupan, ku bersyukur adanya kamu. Apa guna orang berdendang, Tuan sekadar berdiam sahaja. Apa guna orang menghidang, Tuan sekadar memandang saja. Dipersilakan kedua pasangan Raja Sari kita, Fauzin dan Fazliza, untuk menjamu selera. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan insya-Allah kita akhiri dengan Alhamdulillah. Dipersilakan. Perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau beri arti. By the way, pengantin lapar. Tapi saya hari ni saya aim pengantin kita, pengantin lelaki, dia punya misail. Misail dia tu memang mengancam. Tapi saya daripada tadi mengingatkan, bila saya tengok pengantin ni, macam mengingat saya seseorang. Mungkin artis lah, ada artis, tapi saya tengah duk recall ni. Saya tengah duk recall dalam library saya ni. Siapa? Oh, Cik Fuang kita suruh. Okey, Fauzin dan juga Fazliza, makan dulu. Lepas ni kita akan insya-Allah kita akan meraihkan lagi. Kita akan enjoy the majlis insya-Allah. Kepada para tetamu yang baru hadir, yang dah makan pun kita ucapkan terima kasih, selamat datang kerana
meraihkan kedua pasangan pengantin kita iaitu Fauzin dan juga Fazliza pada hari ini. Kami mewakili pihak majlis, kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak daripada seluruh ahli keluarga kerana menghadiri pada malam ini. Kita tahu besok hari Isnin ramai yang nak bekerja kan, tetapi kehadiran anda semua memeriahkan majlis dan moga-moga diiringi restu dan rahmat Allah insya-Allah. Dan yang penting paling yang ingatkan sekali lagi, jangan lupa SOP. SOP masih lagi kita praktikkan. Jangan lupa imbas Smile Sejahtera dan imbas suhu badan, itu paling penting. Dan sanitasi tangan sekerat yang mungkin. Mengenakan pelitup muka sepanjang masa kecuali menjamu selera dan juga jaga penjarakan fizikal. Dan untuk tandas kita sediakan untuk lelaki dan wanita di sebelah kanan pelamin ini, di ruangan hall ini kita ada sediakan tandas lelaki yang paling utama sekali, yang paling pertama sekali, yang dekat dengan pelamin adalah tandas lelaki, dan yang hujung sana itu adalah tandas wanita. Dan tandas-tandas yang lain yang berada di sini kita bukakan untuk lelaki dan juga wanita. Dan untuk muslimin dan muslimat yang hendak melakukan menunaikan ibadah solat isyak, kita ada sediakan musolah, bilik untuk ruangan solat di sebelah pintu utama masuk ke Villa Rimba Flora ini. Terima kasih. Memahami bila kau ketahui. Maafkan aku tak termampu membohongi lagi diriku. Tiada yang lebih aku mau selainmu. Jadi ratu hidupku. Maaf aku tak mampu menyakiti lagi diriku. Tiada yang lebih aku mau, hanya kamu jadi ratu hidupku. What if I never met you? What if I had never met you? What if sungguh tak ku sedari waktu yang berlalu pergi denganmu, tinggalkan diriku. Ku akui sesungguhnya aku telah jatuh dan tak pernah ku rasai sakit yang begini. Maafkan aku tak termampu membohongi lagi diriku. Tiada yang lebih aku mau selainmu. Jadi ratu hidupku. Maaf aku tak mampu menyakiti lagi diriku. Tiada yang lebih aku mau, hanya kamu jadi ratu hidupku. To fall in love again. Boleh nanti lambai ya, boleh ya. Nak interview ah. Nak interview boleh. Nak interview boleh. To fall in love again. Maafkan aku tak termampu membohongi lagi diriku. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sekarang ni berada di gazebo di Villa Rimba Flora ini, di luar villa ini. Dan sebelum itu, pantun untuk pengantin kita. Kalau burung terbang ke sawah, pasti riang kicaunya merdu. Kalau sudah namanya bertuah, cinta gemilang jadi milikmu. Seperti cinta kedua pasangan mempelai kita Fauzin dan juga Fazliza. Siapa sangka setelah berkenalan selama 30 tahun, akhirnya berjodoh jua dan disatukan sebagai suami dan isteri. Dan sebelum kita ceritakan lebih lanjut tentang pengantin ini, saya kini berada di Amlunai bersama kawan-kawan pengantin kita Amlunai Sekolah Teknik Kuala Lumpur. Lambai sikit. Apa khabar? Oh, hadir. Okey, hulu mic. Okey, ini kita ada tetamu yang kita terbangkan istimewa. Dia tak dapat datang ke Gegar Vaganza Pioneer hari ni sebab dia nak tengok Fauzin. Betul ke? Nama puan siapa? Aduh Mak, Ratna Dewi Razi. Ratna Dewi Razi. Ni perwakilan mana ni? Kita orang dulu
Pengawal sekolah kan, tangkap Fauzin dulu. Cik, tak ada gosip-gosip. Okey. Bahagia, semua bahagialah kan anak cucu. Okey, Puan Ratna, cerita sikit lah. Saya bagi mic kat Puan Ratna, boleh no? Mike ni elok cikgu Chief Syam kita orang. Sebab dia memang classmate dia. Daripada kecil sampai ke besar belayar semua dia. Oh, pandai hang transfer no. Okey, silakan. Chief. Cakap. Chief. Okey, Okey, saya mewakili kawan-kawan di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur SPM tahun 83 ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada sahabat kami Fauzin dan isteri. Untuk pengetahuan, saya daripada lepas SPM sampai sekarang lah sama-sama satu kelas, belajar sama satu rumah semualah. So bertumpang gembira lah dengan majlis pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Ratna dan juga Chief. Ni sama amboi pandai hang tai chi no. Nampak master tai chi tu pandai tu. Okay, can I have someone from office mate to pengantin, boleh? To the groom. From MIC ada tak? Here. MIC ke Eagle Star? Here. Primary school. Which school? Teknik Kuala Lumpur ke or primary? Mana? Sekolah Jalan Pil. Oi, ini memang orang Kuala Lumpur semua ni. Ni teknik Kuala Lumpur, ni secondary, ni Jalan Pil. Okey. Spender dia pakai pun kita tahu. Kita kenal spender dia pun. Tut. Okey, kita dah nampaknya dah ada wakil lah kita pada. Wakil. Oi. Oh, hang pun pandai transfer no. Ini apa influence by ni neighbor Oh. Spender je tapi dia tahu lebih dari spender. Okey. Cik Fawad, minta maaf lah. Okey, silakan. Siapa nama? Oi. Eddie. Adakah anda dulu Black Dog Bond bukan? Carefree. Oh, bukan. Selamat petang, apa khabar semua? Saya Eddie dan mewakili semua classmate saya daripada sekolah Jalan Pil. Sekolah rendah, kita standard 1 until standard 6 together. And then di sekolah Cochrane, form 1 to form 3. And ini semua kita punya spouses. Congratulations to the newlyweds. Cukup. Okey, wakil cukup. Okey, once again tepukan untuk Teknik Kuala Lumpur, Alumni Teknik Kuala Lumpur dan Jalan Pil. Sporting semua. Di sebelah sana? Cepat-cepat cakap sama. Belajar tai chi juga Ni belas ni. Kawan sekolah ada nak berucap Tak apalah, tak tengok gegar bergansa pun tak apa. Sepupu. Sepupu, nama siapa puan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang Sama malam dah nak balik kan? Saya sepupu kepada pengantin perempuan, Fazura. So saya biasa panggil pengantin perempuan ni Kak Ija ni lah. Kak Ija. So banyak memories masa zaman kecil-kecil dululah. Time cuti sekolah kan selalu pergi tidur, mak ada maklum saya. So tak ada apa-apa, just sebab pula. Tak ada, okay. I'm happy for you and congratulations. Okey, terima kasih puan. Tepuk sikit untuk puan sepupu kepada pengantin perempuan kita. Okey, ada lagi tak sepupu ke? Nak transfer siapa-siapa ada? Tak ada juga? Ini apa? Anak menakan ke apa? Bukan. Bukan. Cakap sikit, pakcik ke, makcik ke? Makcik, okey silakan. Selamat pengantin baru, Mak Ngiza. Allah, malu. Umur berapa? 23? Tak bukan. Kalau perlukan khidmat MC dan live feed dan juga sound system, boleh call Terima kasih. Okay, over to you. Sambung lagu. Terima kasih. Aduh, terima kasih semua. Terima kasih. Sini kafe pula, sambung. Cek.
Okey, baiklah hadirin. Tadi semuanya rakan-rakan atau tetamu kita yang berada di gazebo di villa ini. Tadi ada alumni daripada Teknik Kuala Lumpur, sekolah menengah sama dengan Fauzin, dan juga ucapan daripada rakan-rakan sekolah rendah kepada pengantin kita daripada sekolah Jalan Pil, dan juga sepupu kepada pengantin kita dan anak buahnya. Terima kasih sangat-sangat. Semua kat luar kat gazebo ni memang sporting lah. Kalau boleh kan kita nak lagi interview, boleh ke tak? Sekarang ni saya berada di Luang Lega ni, kita panggil kat Villa Rimba Flora ni adalah Kopitiam. Inilah Kopitiam. Tapi bila saya lalu sini semua duduk menghadap tiang, duduk menghadap pokok apa semua ni. Semua takut nak kena interview ni. Semua duduk tengok-tengok telefon semua ni. Jangan. Tak apa. Tapi jangan tanya. Okey, baiklah hadirin sekalian, kita nak cerita sikit pasal pengantin kita ni. Okey, Fauzin ni nama pengantin lelaki Fauzin bin Ghazali, merupakan seorang ketua jurutera perkapalan di MIC Berhad. Tempoh bekerja dah lama 36 tahun. Dan isterinya pula pemaisuri sehari kita pada hari ini adalah Raja Nur Fazliza binti Raja Musa, merupakan seorang setiausaha pentadbiran projek di Nazar TTDI Sdn Berhad. Dan nak cerita sedikit ni macam mana diorang boleh berjumpa ni. Pada asalnya pengantin lelaki ni adalah merupakan sahabat baik ataupun dia kata satu sekolah kepada abang pengantin perempuan. Abang pengantin perempuan ada ke? Ada kat sini ya. Pengantin perempuan yang tinggal di taman perumahan yang sama, iaitu di Taman Maluri Kampung Pandan. Okey, keluarga kedua-dua belah pihak pasangan pengantin pula memang saling kenal mengenal lah. Diorang ni memang dah kenal lama dan tak ada satu sama lain. Manakala hubungan pengantin lelaki dan juga perempuan adalah seperti abang angkat dan adik angkat. Namun setelah keluarga pengantin lelaki dan juga perempuan berpindah ke tempat lain, maka hubungan mereka terputus dan masing-masing membawa haluan sendiri. Tetapi jodoh itu pasti bertemu, bak kata lagu Afgan. Namun bak kata putah orang tua, pun ditulis juga ni, jikalau jodoh tetap ada maka ianya tidak akan pergi ke mana-mana jua pun. Wah, pengantin lelaki kita ni Encik Fauzin ni memang pandai menulis lah. Akhirnya dengan keizan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasangan pengantin ini ataupun lebih dikenali sebagai Zain dan Liza bertemu jodoh setelah 40 tahun lamanya berpisah. Penyatuan dua hati ini pada penghujung usia akhirnya bersatu jua di pelaminan dan mereka ni sah bergelar suami dan isteri. Kalau nak tahu, hari ini sebenarnya mereka ni bernikah 21 hari bulan 1 2021. Hari ini 23 hari bulan 1 2022. Jadi setahun mereka ni sebagai suami dan isteri. Tepuk sikit untuk kedua pengantin kita. Selamat ulang tahun perkahwinan, selamat orang kata mendirikan bahtera kasih yang sudah pun menjangka usia 1 tahun ni, pejam celik. Okey, baiklah, kita nak gerak sikit. Jom kita nak cari mangsa seterusnya. Semua duduk elak-elak ni, semua duduk pandang sana, pandang sini, buat-buat makan apa semua, duduk tutup mulut ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Sabar. Nak cakap ke? Sabar, kita pergi sini dulu. Assalamualaikum. How are you? Tukar belah sini. Okey, kejap. Okey. Kamera live. Okey, on Astro 3, 2, 1. Okey, apa nama? Karbela. Karbela. Apa khabar Karbela? Baik je. Baik je. Okey, Karbela merupakan kawan ke? Macam mana, saudara ke? Kawan Liana. Kawan Liana. Kawan Liana. Okey, ada ucapan tak untuk Liana? Terima kasih sebab dah invite and congratulations to the couples. Congratulations. Terima kasih. Tepukan untuk Karbela. Okey, jangan malu-malu Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Nama siapa puan? Wan Zaitun. Wan Zaitun. Okey, puan apakah hubungan dengan pengantin? First cousin. Oi, first cousin. Okey. Boleh bagi ucapan tak untuk pengantin kita? Ini daripada first cousin ni? Allah, ucapan sikit. Transfer juga ni. Okey, silakan. Congratulations Liza. Best wishes for the future. InsyaAllah, amin. Terima kasih puan. Tuan, ada nak bagi ucapan? Tak payahlah. Oh, dah wakil juga. Tapi sekali tuan, saya tengok tuan macam Ramli Sarip. Ramli Sarip. Bukan Kau kata kau cinta. Bukan Oh, tak kerti. Okey, itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita punya tetamu kita sporting sangat pada hari ini. Pengantin kita pun kita bagilah makan, tak larat Dr. Toleh tengok TV tu, dan kita kembali selepas ini. Terima kasih dan selamat pengantin baru buat Fauzin dan juga Fazliza. Terima kasih. Karena telah ku habiskan
Baiklah hadirin sekalian, saya kini berada di meja santapan di Roger ataupun makan beradab kedua pengantin kita, Fauzin dan juga Fazliza. Oh, masing-masing ni memang romantik betul lah. 40 tahun terpisah akhirnya disatukan jua. Tapi kita sebenarnya tak nak kacau dia lagi sebenarnya. Kita nak kasih habiskan acara-acara yang lain. Lepas ni kita kacau dia, boleh Okey, baiklah hadirin, saya nak kongsikan sedikit. Cinta Allah pada manusia menjadikan manusia itu hidup berpasang-pasangan. Untuk itu hal ini menjadi sebahagian daripada nikmat dan berkah yang harus manusia syukuri. Kita lanjutkan lagi acara kita pada hari ini dengan satu acara yang menjadi kemestian buat pasangan yang melangsungkan perkahwinan. Tetapi hari ini pengantin kita 2 dalam 1. Selain daripada meraihkan majlis mereka, tetapi mereka juga meraihkan ulang tahun perkahwinan yang sudah pun berusia 1 tahun. Jadi kita persilakan Fauzin dan juga Fazliza untuk ke meja yang telah disediakan bagi acara memotong kek. Dipersilakan. Pasangan sejoli bersuap-suapan tanda kasih sepanjang usia. Kek perkahwinan selemut dakapan sama berkongsi rasa yang sabar. Sekali lagi kita potong dengan kiraan 3, 2, 1, potong. Selamat pengantin baru dan selamat menyambut ulang tahun buat kedua pasangan pengantin ini. Tepukkan sedikit boleh tak? Terima kasih. Dan sekarang sesi bersuap-suapan dipersilakan kedua pengantin. Dari mana burung dewata, dari mega rantai ke bumi, dari manalah berkalaunya cinta, sesungguhnya dari mata turun ke hati. Kini dipersilakan kedua pengantin untuk sesi fotografi. Dipersilakan. Mana sejarah yang jauh tadi? Silakan ambil gambar. Ni keluarga sebelah pengantin lelaki, sebelah perempuan. Oh, orang kamu pandai ni. Terima kasih.